Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah memudahkanlah perjalanan ya Allah. Pagi tadi aku dah test sekali, terbaik jugalah. Spa tu walaupun murah, aku ingat beli RM4 je kot hari tu. Tapi okey. Boleh dengar suara lah, boleh dengar suara. Dia bunyi angin tu kurang. Cuma tadi aku kena modify sikit span tu, sebab dia ada tutup lens sikit. Ni aku dah modify sikit, aku dah gunting sikit. Tengok, harap okey dah. Sekarang aku balik kerja, aku test. Kalau betul menjadi, memang jimat lah. Memang jimat banyak. Untuk GoPro 8 ni, aku tengok lah dalam Shopee, dia punya media mode dia mahal gila, 300 lebih kot. Lepas tu kalau beli adapter pun 200 lebih adapter. So macam tak berbaloi nak beli. Dan aku beli cover yang span je. Alhamdulillah, nampak macam okey. Dengar suara, bising tu ada, cuma dengar suara lagi. Tapi lepas modify ni tak tahulah, sebab aku dah koyak dia punya span kan, takut angin boleh masuk juga. Apa-apa kita test dulu, tengok lagi. Kalau jadi padu. Dashcam ni bagus. Aku pakai GoPro kat dada ni bagus. Walaupun bukan semua aku masuk kat YouTube. Bukan untuk masuk dekat YouTube semata-mata lah. Aku nak buat macam dashcam juga sebenarnya. Kalau jadi apa-apa kan, at least aku ada record lah. Ada record video. Aku record full daripada tempat kerja sampai rumah kan. Tapi aku tak adalah masukkan penuh dekat YouTube tu. Panjang, 20 minit lebih juga, setengah jam juga. Dan okey lah, bateri dia boleh tahan. Perjalanan one way balik kerja tu, datang kerja tu boleh tahan satu bateri. So aku tak payah tukar bateri, ngangam sampai rumah. Satu bateri cukup lah. Sini petang memang jam. Orang balik kerja.